Pernah tak anda bayangkan terpaksa berjuang semata-mata untuk memanggil tanah air sendiri sebagai milik kita? Itulah realiti yang dihadapi oleh berjuta-juta orang di Asia Tenggara sewaktu di bawah pemerintahan penjajah. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita akan selami macam mana semangat nasionalisme ni mula membara dan akhirnya membentuk negara-negara yang kita kenal sekarang. Okey, perjalanan kita kali ini akan bawa kita melihat 3 kisah perjuangan yang sangat berbeza. Kita akan bermula dengan perjuangan golongan bijak pandai di Filipina, kemudian kita ke Burma untuk lihat kebangkitan budaya mereka, dan akhir sekali kita akan fahami revolusi ideologi yang berlaku di Vietnam. Jom kita mulakan. Jadi, apa sebenarnya yang menyatukan semua gerakan ni? Jawapannya mudah je, semuanya adalah tindak balas terhadap penjajahan kuasa barat. Nasionalisme di Asia Tenggara ni, ia bukan sekadar soal bangga pada negara tau. Ia adalah satu cara untuk terus hidup, untuk bebas, satu semangat yang lahir daripada penindasan. Tapi, ada satu pengecualian yang sangat menarik. Cuba kita tengok perbezaan ni. Waktu negara-negara jiran sibuk berperang untuk halau penjajah, Thailand pula main strategi lain. Gerakan nasionalisme mereka lebih kepada memodenkan negara dari dalam supaya penjajah tak ada alasan nak masuk. Kiranya macam nilah. Kita kena jadi cukup kuat sampai mereka tak berani nak jajah kita. Bijak kan? Okey, sekarang jom kita ke Filipina. Kisah perjuangan mereka ni memang macam larian maraton yang panjang. Sebabnya, mereka terpaksa lawan bukan satu tapi 2 kuasa penjajah. Dan disebabkan tu, strategi mereka pun kenalah sentiasa berubah-ubah. Perjuangan ni digerakkan oleh 3 tokoh yang hebat. Mula-mula, kita ada Jose Rizal yang menggunakan penulisan untuk tuntut perubahan. Lepas tu, muncul pula Andres Bonifacio yang lebih radikal. Dia memulakan pemberontakan. Dan akhir sekali, Emilio Aguinaldo yang memimpin dari segi ketenteraan. Nampak tak? Pena, pedang dan politik. Semuanya ada dalam satu perjuangan. Gerakan di Filipina ni memang pandai menyesuaikan diri. Cuba tengok perubahan strategi mereka. Mula-mula, mereka minta hak secara baik-baik masa bawah Sepanyol. Bila tak jalan, ia meletus jadi revolusi bersenjata. Lepas tu, bila Amerika pula datang, mereka tukar taktik lagi, masuk gelanggang politik pula. Ringkasnya, mereka guna apa saja cara yang ada untuk capai matlamat. Dan di sinilah ceritanya jadi agak tragis. Cuba bayangkan situasi ni. Awak dah berjaya halau penjajah lama iaitu Sepanyol dengan bantuan sekutu baru, Amerika. Awak pun isytiharkan kemerdekaan. Tapi, tiba-tiba, sekutu yang bantu awak tu tak iktiraf pun kemerdekaan awak. Malah, mereka pula yang jadi penjajah baru. Memang satu kemenangan yang sangat pahit untuk Filipina. Okey, dari Filipina, kita bergerak ke Burma. Dekat sini, perjuangannya lain sikit. Ia bukan sekadar tentang politik, tapi lebih mendalam. Ia tentang jiwa bangsa mereka. Bagi mereka, menentang British tu samalah macam mempertahankan agama Buddha dan cara hidup turun-temurun. Jadi, apa yang buat gerakan di Burma ni begitu kuat? Sebab ia bukan datang dari golongan atasan saja. Ia adalah gabungan yang luar biasa. Ada Sami Buddha, ada pelajar universiti yang bersemangat, ada juga petani biasa. Semua ni bersatu di bawah satu matlamat, menentang pemerintahan British. Garis masa ni tunjukkan macam mana penentangan tu makin lama makin hebat. Mula-mula, ia senyap je pada tahun 1906 dengan sebuah persatuan budaya Buddha. Kemudian masuk tahun 1920-an, giliran para pelajar pula yang mula bersuara. Sampailah tahun 1930-an, ia terus meletus jadi pemberontakan besar-besaran oleh para petani. Setiap langkah tu lebih berani daripada yang sebelumnya. Dan kemuncak semangat mereka ni boleh dirumuskan dalam satu perkataan yang sangat berani, Thakin, yang bermaksud tuan. Dulu, orang British panggil diri mereka Thakin. Jadi, apa yang para pemimpin muda ni buat? Mereka pun ambil gelaran tu untuk diri sendiri. Mesejnya jelas, kamilah tuan di tanah kami, bukan kamu. Okey, destinasi terakhir kita ialah Vietnam. Dekat sini, soalannya bukan setakat macam mana nak merdeka daripada Perancis, tapi ada soalan yang lagi besar. Lepas merdeka nanti, kita nak jadi negara yang macam mana? Ini dah jadi satu pertembungan ideologi. Dan sekali lagi, macam yang kita nampak di Filipina, kuasa penulisan tu sangat penting. Akhbar-akhbar macam Tribune Indigene ni jadi macam senjata mereka dalam keadaan di mana suara mereka cuba ditutup. Surat khabarlah satu-satunya cara untuk sebar idea penentangan dan satukan rakyat menentang Perancis.
Lepas Perang Dunia Pertama, perpecahan ni jadi makin jelas. Di satu pihak, kita ada Parti Nasionalis Vietnam atau VNQDD yang inginkan negara demokrasi. Di satu pihak lagi pula, ada Parti Komunis Vietnam atau PKV bawah pimpinan Ho Chi Minh yang percaya hanya revolusi komunis boleh bawa kemerdekaan. Dua haluan yang langsung tak sama untuk masa depan Vietnam. Tahun 1930 jadi satu titik perubahan yang besar. Waktu tu, pemberontakan golongan nasionalis telah dipatahkan dengan kejam oleh Perancis. Kegagalan ni tinggalkan satu kekosongan kuasa. Dan siapa yang isi kekosongan tu? Ho Chi Minh dan gerakan komunisnya. Dari situlah, haluan sejarah Vietnam berubah selama-lamanya. Okey, jadi kita dah tengok Filipina, Burma dan Vietnam. 3 negara, 3 jalan cerita yang berbeza. Tapi apa agaknya persamaan yang mengikat semua perjuangan ni? Jadual ni bagi kita gambaran yang jelas. Cuba tengok, setiap negara berdepan dengan penjajah yang berbeza. Ada Sepanyol dan Amerika, ada Britain, ada Perancis. Dan sebab itulah, pemimpin dan gerakan yang muncul pun unik dan berbeza-beza. Daripada Katipunan di Filipina, sampailah ke gerakan komunis di Vietnam. Musuh yang lain perlukan strategi yang lain. Jadi, walaupun cara mereka berbeza, polanya tetap sama. Semuanya bermula dengan golongan terpelajar yang guna media untuk sebar idea. Tapi, bila cara baik tak dilayan, peralihan ke arah tindakan yang lebih radikal tu seolah-olah tak dapat dielakkan. Ini adalah corak yang sama kita nampak berulang kali. Jadi, inilah perkara utama yang kita boleh ambil. Sesebuah negara tu bukan wujud secara semula jadi. Ia diperjuangkan, ia diimpikan, sehinggalah ia menjadi kenyataan. Sejarah ni ajar kita yang identiti sesebuah bangsa tu dibentuk oleh desakan dan cabaran zaman. Dan ini buat kita terfikirkan, apakah desakan, sama ada politik, teknologi atau budaya, yang sedang membentuk identiti kita semua pada hari ini?